Sekarang ni lebih pada macam nak ramai-ramai, nak buat TikTok. Konsep keakraban tu pada saya macam agak kurang lah. Waktu arwah bapa meninggal seminggu sebelum hari raya, adik-adik masa kecil tak boleh nak menghadapi ketibaannya Syawal. Dalam tahun 60-an, masa hujan lebat tu kita bermasalah lah. Maknanya kita tidak boleh pergi ke mana-mana sebab air sudah naik. Dan orang nak datang rumah kita pun susah sebab air dah bah. Manis tu menolong ibu di rumah lah sebab ibu saya buat kuih baulu, ketupat, ini isi, buat serunding ikan, gunakan anglo, gunakan dapur gas. Memang ketupat dengan rendang yang macam wajib bagi orang kita lah. Kuah rendang, lontong, ketupat, itu kemaran saya lah. roni ikan, sambal goreng pengantin, kuah lodeh, habis ayam special lah yang mamanya. Family resipi. Pakaian tradisi kita harus kita teruskan melalui pada hari raya pertama. Kalau boleh jangan lupa bersalaman dengan ibu dan ayah. Kadang-kadang kita lebih bersantai je. Dan salam kita nak beradat lah. Dengan cara duduk, bersampul, merendahkan diri kita. Kadang sampai kita boleh menitiskan air mata. Kunjung-mengunjung ini mesti dikekalkan untuk lebih mengenali saudara mara kita. Tapi saya rasa sekarang muda-muda ni dah macam syok sendiri lah. Yang datang ramai-ramai tu, yang berbual tu mungkin yang tua-tua je. Kita mesti ambil masa ni untuk berbual. Dia konsep silaturahim dah lari lah. Lari, ada lebih pada keramaian. Hari Raya adalah satu kesempatan kita nak merapatkan hubungan. Kita mesti memberi keutamaan kepada orang yang kita kunjungi.